Layanlah saya Sat. Tyrell Azri 19. Layanlah saya Sat. Ini adalah episod yang kedua, part 2. Senang cerita, ini adalah sambungan daripada lukisan yang saya buat pokok tangan tu. Yang tu. Hari tu kan kita buat tak sempat nak siapkan disebabkan waktu hujan sama. Lepas tu simin lambat keras. Jadi sebab tu lah. So sekarang ni pokok tu dah keras sepenuhnya dah. Jadi kita dah boleh lukis. Rasanya kita nak buat warna apa? Jomlah kita pergi tengok pokok tu sekarang. Okay, part 2. Inilah dia pokok tangan kita. Jadi inilah pokok kita yang kita tinggalkan selama seminggu ikut. Masih kukuh dan utuh dengan selamat. Dan dia dah kering dah, jadi kita dah boleh cat. Jadi untuk first layer, kita kena guna cat simen. Tapi banyak nyamuk lah. Settle. Dekat area sini kita bagi warna hitam. Ini area shadow lah. Supaya lukisan tu nampak lebih estetik gitu. Hai, baru tinggal sekejap. Dah ada kawan baru dah. Dia jalan daripada situ. Lepas tu dia pergi ke sini. Hai budak kecil. Jatuh dah. Cuaca nak hujan lah guys. Saya rasa kalau hujan lebat teruk ni, cat tak kering lagi. Kawan baru kita pula dah letak tanda dah kat sini. Kita sambung esok lah. Tak boleh nak teruskan lah. Main hujan ni payah lah. Tak apalah. Ada pokok pensel. Tapi dah ni dah hancur sikit. Nampak macam dah siap kan? Tapi tak siap lagi. Ada banyak lagi nak kena touch up. Esok saya akan buat live dekat TikTok dan YouTube. Siapa yang masuk tu sila komen. Siapa yang pernah masuk sila komen. Sebab esok kita akan touch up dia sikit. Lama-lama jadi bukit. Aku pancing kau sebab kau boleh aku pancing. Kau ikan sebab tu aku boleh pancing kau. Aku ikan dah jumpa esok. Lagi pun nak hujan ni, aduh. Kalau hujan macam mana? Hai. Tak nak couple. Tak nak. Tak baik dah couple. Jom kahwin. Jumpa esok, hari kedua. Sementara nak tunggu lukisan tu kering, kita kenalah exercise sampai pagi esok. Baru kita buat balik lukisan tu. Jangan nak cakap apa-apa pasal bilik saya. Bilik saya memang bersepos sikit. Sebab biasalah, bujang. Nanti kalau saya ada bini pun saya tak akan suruh bini saya kemas. Saya suka berselera. Wah, takut bini. Apa benda lah orang-orang kat luar sana tu kahwin takut bini. Kalau aku kata duduk. Stop it. Get some help. Hari yang kedua. Macam biasa, hari yang kedua macam saya cakap semalam yang saya nak buat live. Mari sini saya tunjuk. Ya, di situ. Susah betul lah pakai topeng ni pun. Okey, baiklah. Dekat sini saya nak tunjukkan bahawa live saya tak adalah ramai mana. Ada berapa belas orang je. Tapi sebelum ni ramai orang. Sebelum ni 1K, 2K, 3K. Kalau ini adalah art, maka ini adalah artis. Tengok ni. Lukisan ni dah siap, tapi itulah. Macam saya cakap, setiap kali buat aktiviti kat luar, mesti hujan. Tengok tu. Ribut bye. Hai. Tak apalah nak macam mana kan.
Kena hadap jugalah. Tapi dah siap dah. So tak ada masalah lah. Cat ni pun dah kering dah. Tengok oh. Meriah betul hujan ya. Dan inilah hasil untuk pada hari ini. Tengoklah structure dia, betapa cantiknya saya buat. Dia mencengkam dengan penuh bergaya. Dan pokok ni, wish, kalau orang lalu ni mesti, kalau ada orang lalu ni kat hutan-hutan kan, nampak pokok ni gempak siap. Oh ya, ambil gambar. 3, 2, 1, say cheese. Jadi sebab itulah saya nak ambil gambar, saya nak letak dalam ni dan jadikan sebuah kenangan. Jadi begitu sahaja, jumpa di episod yang akan datang. Yasaka Nino, Magatama.